kita nak keberkatan dalam kesihatan, pastikan yang halal. Mencari rezeki supaya kita tidak meminta-minta pada orang lain. Ramai yang suka meminta, malas bekerja minta, scammer minta. Dah ada pendapatan, dah ada gaji, engkau tahan diri engkau daripada meminta. Abang-abang, jangan duk minta dekat mak pak. Satu ibu umur 67 pun ni datang, dia kata, Ustaz, saya stres, saya anxiety. Banyak masalah akak ni. Apa masalah? Anak saya dua-dua, menantu dengan anak, kerja kerajaan, Ustaz. Menantu saya pakai baju kot, Ustaz, oi, tali hand megah. Tiap minggu minta duit. Akak kaya aku. Saya pencet je bab bos, Ustaz, oi. Saya pening kepala, dia nak emas saya, dia nak cincin saya, dia nak geran saya, dia nak kereta saya. Apa masalah abang? Apa masalah akak sampai akak menyusahkan mak yang tak sepatutnya disusahkan? Jawapan dia senang. Akak hutang along, abang pinjam along. Jawapan dia apa? Abang sekarang nak bermewah-mewah. Gaji sekian banyak tapi nak kereta mahal. Gaji sekian banyak tapi tiap-tiap bulan nak bercuti di luar negara. Gaji sekian banyak nak rumah hebat. Gaji sekian banyak nak handphone 3. Gaji sekian banyak barang mah nak sampai ke siku. Allah, tak mainlah daging korban. Wahyu, kita tak makan lokal punya. Oi, Amis, kita family kita tak makan daging tempatan, kita tak makan, kita Jepun punya daging. Amboi. Bila tengah bulan, bila hujung bulan, panjang tangan minta. Kemudian kita minta, ya Allah berkatilah. Nak berkati apa?